Selamat berpuasa kepada anda semua. Jaga nafsu, kuatkan iman. Semoga amalan kita diterima. Pesanan ikhlas dari saya. Daus Bajo, Bajo. Paling sejak paling Hai, Assalamualaikum. So hari ini aku just mau buat satu konten, di mana konten ni mungkin konten simple, sangat simple, tapi aku rasa konten ni beri suatu suntikan semangat untuk share. Dan konten hari ini adalah kita akan terjas semua talent AI team, dan kita nak minta kata-kata semangat untuk share yang tengah sakit, yang tengah baru nak build semangat dia, dan share. Semoga aku cepat sembuh. Doakan tahu. Let's go. Ada tak kata-kata untuk share? Okay, untuk share, first nanti nak cakap get well soon. Semoga Syed cepat sihat, jangan lupa makan ubat. Lepas tu tolong jaga kesihatan share. Jangan terlalu pergi kerja, pergi kesihatan share juga. And then sekarang dah dapat spark share balik dengan Daus. Dan saya harap share dapat kekalkan momentum tu. Keep going. Semoga share fly high selalu. Okay share, you can do it share. I know you can do it. Dan untuk pengetahuan korang juga, sekarang ni Najwa tengah sakit. So, semoga Najwa cepat sembuh. Terima kasih Daus. Tetap semangat dan macam aku cakap tadi, we can do it, okay? InsyaAllah. So, thank you Najwa. Okay. Syed kan sekarang tengah sakit dan dia baru nak build balik semangat Ya dia. Allah, dengan aku tak pernah sakit. Tak, sekarang kan musim. Kau jangan. Dia kau nak salahkan aku dia ni. Kau hari pertama duduk dalam kereta terus sakit. Kau buat apa kau ni? Tak ada. Kau. So, memang musim sakit. Ya je. Ya. Dengan aku tak pernah sakit pun elok Tak je. ada, yang penting aku sayang. Dia tak happy. Lebih sayang. Tak, aku jaga dia baik-baik. Dah geli kau ni. Tak ada, aku jaga dia baik-baik kan dah. Aja, aku sayang dia lah sebagai adik. Kau sebagai mentor dia ada kata-kata untuk share ke, untuk build balik semangat dia? Kata-kata share. Untuk adikku Sherina Masila, ingatlah usaha anda waktu anda bersama Abang Kekanda. Macam mana Abang Kekanda motivate adik share untuk rajin buat konten. Ambillah motivate tu balik, buatlah sehabis mungkin. Jangan risau, ramai orang cuba jatuhkan share. Ingatlah bahawa Abang Kekanda akan selalu backup share. Aku je yang berani backup dia berbunyi. Aku pun ada. Mana ada kau backup dia? Aku nak partner dengan dia. Partner backup waktu dia kena-kecam tu. Aku tak kisah orang lain cakap apa. Yang penting sebab perasaan bila dia jatuh, bila kita kena kecam ni, aku faham perasaan dia macam mana. Sebab aku pernah ada. That's why aku nak backup dia supaya dia rasa macam Ada lega. seorang. Tak tahu tak, waktu dia kena kecam tu, lepas aku backup dia tu kan, semua benda kan, dia chat aku, cakap terima kasih. Dia chat aku semua benda, terima kasih. Memang share tengah dan dia cakap aku ada chat tu. Okay. Lepas tu aku balas, aku cakap tak apa. Lepas tu aku duduk dalam selama 2 jam, kakak dia chat. Kakak dia chat, Kana terima kasih. Kami sekeluarga risau sangat keadaan dia, tapi terima kasih bila kami tengok Kanda backup ni, kita orang rasa lega sikit. Ada juga orang backup dia. Kakak dia chat aku, sumpah taubat dia Yasin. Aku ada chat akak dia, apa nama tu, yang akak yang sulung dia tu, Syaman apa, Syami apa dia, aku tak ingat nama. Tapi kau juga memang nanti kalau dah semua, kalau dia ada masalah ke apa, kau tolong backup dia. Sometimes bila aku tak sempat nak backup, kau backup lah. Boleh. Kau jadi abang-abang. Aku memang abang sayang dia, dan dia ada kesayangan aku sekarang. Tak adalah, taklah cringe, bukan macam cinta, faham tak? Jujur Mat, share. Pilih sekarang, Abang Kekanda ke Abang Daus? Yang mana adik share lebih selesa, lebih okey? Abang Daus boleh jaga sangat ke? Yelah. Macam Abang Kekanda? Tak adalah, baru berapa hari kita orang partnership, kita tak tahu lagi. Tapi tak perlu berbandingkan Aku pun. tengok kau seronok tengok kau happy. Kau tak macam share yang sebelum ni aku nampak vibe tu selesa lagi lah. Kau orang dekat selesa, okey, vibe tu seronok. Cumanya kau kena ajar share more tu, keluarkan diri dia more tu. Betul. Macam aku dapat keluarkan sikit, tapi mana tahu dengan kau Sabah sama Sabah ni, kau dapat more explore. Sebab dia tu ada something yang best tau sebenarnya. Betul.
kau kena explore lebih lagi untuk dia. Faham. Okay, good lah Daus. Jangan down. Thank you. Okay, Daus pun sama lah, jangan down. Boleh? Relax. Thank you Kanda. No problem. Jangan risau. Thank you. Aku akan selalu untuk EID. Oh, Walaupun aku akan jadi orang pertama yang selalu asyik aku dipersalahkan. tak ada lah. Aku selalu dipersalahkan. Tapi aku rasa Daripada OG aku dipersalahkan. Daripada aku zaman sini dipersalahkan. Masuk Nujeng baru pun aku masih dipersalahkan. Masuk korang ni benar-benar aku juga dipersalahkan. Tak adalah. Aku tak tahu kenapa diorang suka je salahkan. tak adalah satu orang tahu kau kuat. Tak kuat mana juga kan. Kau tak kuat mana kalau aku sorang-sorang kat rumah kan. Aku tak ada kawan-kawan kan. Aku duduk alone lah. Aku kan jadi macam sunyi. Aku jadi sakit hati macam komen-komen orang. Betul. Tapi sometimes bila melayan kan, kalau buat apa lah, kita redo lah. Sebab kita pilih jalan ni. Betul. Kau pilih jalan untuk famous. Dulu time kau tak famous, kau nak famous. Bila kau dapat famous, kau kena faham lah benda ni. Betul. Kena redo. Kita kena redo terima. Jadi jadi dia lah. Redo. Nak apa lagi ni? Tak adalah. Kau ni macam lebih kat macam nak try ke ni? Ada. Kau Tak jangan ada. macam tu, Jangan puasa. Thank you. Doakan share cepat sihat. Dan seterusnya kita ada Syami. Syami, aku buat video ni. Aku nak, boleh tak nak minta kata-kata untuk ni, untuk share yang tengah sakit. Lepas tu dia tengah baru nak build balik semangat dia. Sakit. Dia tengah sakit. Terus tak boleh datang. Okay, untuk share, share seorang yang tak banyak bercakap. So kita tak tahu dia dalam keadaan sakit ke, dalam keadaan sihat ke, kita tak tahu benda tu. Tapi kalau anda kata share tengah sakit sekarang ni, make sure jaga kesihatan dengan baik. Sebab ramai orang mengharapkan share dan Daus sekarang ni. So cepat sihat. Semoga bulan puasa ni menjadi asbab share sakit ni adalah untuk hapus-hapus segala dosa share. Dan semoga cepat sihat dan kembali semangat seperti biasa. Kejut tau tengok korang punya first content dengan share. Sebab tak expect, sebab aku bangga. Aku sebagai orang yang baru lepas dengan dia, aku bangga sebab dia ambil benda tu sebagai kata-kata positif. Aku suruh dia keluarkan apa yang dia boleh keluarkan sebab kita tahu kemampuan dia, tapi dia tak, dia maybe dia boleh keluarkan dengan orang yang tepat. So maybe kau adalah orang yang tepat terus. So tolong share ni, sebab share ni walaupun dia dah setahun kat dalam ni, tapi dia banyak lagi benda yang patut belajar di dalam ni. And kau rasa banyak pengalaman terus. Harap kau boleh guide dia and boleh berjaya bersama. Sebab aku memang suka sangat cara keikhlasan korang. Aku masuk live korang pagi-pagi, pergi sahur sekali semua. So aku nampak effort korang untuk berjaya bersama-sama tu ada. So all the best. And aku harap shit korang ni akan menjadi salah satu, kalau bukan fenomena pun, orang akan ingat sampai bila-bila. Betul? Okay, Syami ada untuk share. Terima kasih Syami. Ada Aiman sini. Man kan tengah sakit sekarang. Lepas tu dia baru nak naikkan balik semangat dia. Okay. Boleh tak awak bagi kata-kata untuk dia? Untuk share semangat untuk tahun 2025 ni 2026 ni share. Kita dah sampai 2026. Share daripada 2025. Ramai orang support. Sekarang ni bukannya orang tak support share. Orang masih lagi support share. Cuma share, jangan letak diri share kat bawah. Sebab share sekarang ni berada di atas. Masya Allah. Kalau aku pun ikut macam begitu harap aku. Sekarang nak di mana ni? Mau pergi gym. Pergi gym. Nak mau angkat aku ke? Capik, kita tahu kan share kan tengah sakit. Kata semangat kau untuk share. Dia perlukan CPR ke? Kalau ada sekian, aku tengok. Okay, tak nak. Share teruskan je apa yang share buat, walaupun progress tu slow, tapi share tahu yang share dah ubah untuk jadi lebih baik. Okey, terus je. Walaupun langkah tu kecil, Tapi kalau Tapi dia bermakna. konsisten kan apa semua, doakan share cepat sihat tau. baik, semoga share cepat sihat. Amin. Okay. Thank you Capik. Thank you. Kata-kata Kau untuk kan share kan untuk kau ni. untuk Sebab share. kau macam banyak lagi kata-kata yang tak sempat bagi ni, tak tahu dah Tak dibubarkan apa. dah. Tak apa. Okey, untuk share untuk share apa-apa pun, share percaya diri. Apa-apa kita first kena letak benda tu kat diri kita. Apa-apa yang jadi salah ke betul ke, memang kita kena salahkan diri kita. So kalau untuk bangkit, kita kena letak kat diri kita dulu. Betul. Kita yakin kat diri kita, lepas tu kita kena letak yakin yang Allah akan tolong kita. Betul. Kalau kita yakin kat diri kita, kita tak yakin yang Allah akan boleh tolong kita, betul terjadi. Betul. Sama pun di bulan yang berkat, bulan yang baik ni, apa fikir kalau niat kita baik, Allah akan tolong. So kalau dia rasa dia nak buat the best macam dulu, aku rasa dia boleh buat. Sebab Kan. dia anak yang baik. Betul, dia sangat anak yang baik. Kalau dia sebab dia jenis yang macam dia kena ada partner yang suka
support dia. So masa dia akan jadi dia yang dulu. So hari ni je sebab aku tahu hamba hebat. Kata-kata dengan share. Dia kan tengah sakit. Lepas tu dia nak build balik dia punya semangat. Ada tak kata-kata untuk dia? Katakan semangat untuk share adalah Aisyah tahu share ni. Kau tahu tak share ni dia ada satu sisi waktu aku dekat orientasi aku sebilik dengan dia tau. So dia ada satu sisi yang sangat kelakar yang aku harap bila dia berperan dengan kau ni dia cukup selesa untuk mengeluarkan sisi tersebut. Oh ya ke? So Aisyah harap Ya, tahun apa ya? 2026 ni share mampu mengeluarkan sisi. Betul. Oh. Ya, dia sangat-sangat kelakar. Tapi maybe Shane dia jenis macam dia akan keluarkan energy dia bila perlu je. Faham. Tapi tak semua orang faham benda tu. Tapi itu adalah karakter dia, faham tak? Tak semestinya kita perlu bercakap 24 jam untuk Betul-betul. orang. Bila dia perlu, dia sangat-sangat function. So saya harap Share boleh keluarkan lagi sisi bahagian tu supaya orang tahu kenapa Share layak untuk masa depan. Oh. Syukurlah kalau dengar Aisyah bercakap ni. Nampak betul beauty with the brain. Daus pun kena semangat. Ya, kita orang semangat. Aisyah tahu masa sini susah untuk Yo, adapt, susah betul. untuk hadap netizen. Tapi I know you can do it sebab tu kau boleh masuk. Yes, betul. So, Semangat. Apa nampak dia sekarang? Dasela. Dah salah menyala. Thank you Aisyah. Okay Aina. Share kan tengah cantik lighting. Dasela kan tengah rindu share. Okay, Dasela kan tengah Dasela? Kau pun dah start sakit sebab share sakit. Ni Share kan tengah sakit sekarang. Lepas tu dia nak dia cakap dengan aku dia nak build balik dia punya semangat. Jadi ada tak kata-kata untuk dia? Untuk share. Untuk share satu pesanan. Biar orang nak cakap apa kat kita, janji kita rasa diri kita dah all out. So bila kita rasa diri kita dah all out, even though orang cakap kita tak buat yang terbaik lah apalah, at least diri kita tahu yang kita dah buat yang terbaik. Betul. Kita dah buat sampai limit kita yang kita rasa macam okay, aku dah buat yang terbaik dah. So bila share dah all out, share tak akan salahkan diri share if orang lain cakap share itu ini. Gitu. Faham tak mindset aku? Faham. Sebab kita sendiri tahu limit kita kat mana. Betul. Macam tu. Tapi satu lagi, biarlah orang kata share tak banyak cakap ke apa ke, share banyak je cakap. Ya. Takkanlah tiba-tiba korang bayangkan dalam konten Abel dengan konten nyanyian, tiba share kat belakang. Betul. Itu macam lah tiba Itu kan. semua memang sangat-sangat orang kata kebetulan. Korang tengok time tu share tak pegang mic. Sebenarnya share Bercakap sama je macam korang kita orang. sebenarnya. Macam saya cakap tadi, takkan tengah konten debat tiba-tiba share kat belakang. Kau faham tak? Korang jangan cakap share pendiam. By the way, share teruskan je jadi diri sendiri. Betul. Saya suka tengok share yang version dengan Daus sekarang. Dasela. Minum air sekarang dah air RM20 dah. Air mineral, air kosong je pun. Boleh je kot minum air RM1. Itu first content je tu. Second content ni memang semua mineral. Second content dah makan kat mama. Semoga cepat sembuh share. Amin. Thank you Aina. Walaupun share seorang yang sedikit pendiam, tapi bila share tak ada rasa yang share tak ada Kan? Betul. Yes. Rasa macam kita orang kekurangan seseorang. Faham tak? So itulah. Thank you Aina. Bye share. Selamatkan dengan Ihin. Okay, Share sekarang tengah sakit. Lepas tu dia nak build balik semangat dia. Ada tak kata-kata untuk Share? Oh, untuk share. Jom nak kentut. Okay, jom. Mak tangkap. Bagi dah. Oh my god. Tak nampak lagi apa. Okay. Sekali. Satu hero ni kan. Mak tangkap. Untuk share, semoga share cepat sembuh. Semoga boleh shoot lagi untuk semangat. Mak dah nampak dah dia semangat balik. Daud. Betul. Betul. Alhamdulillah. Sekian lama dia macam lost apa semua. So alhamdulillah dia dah kembali bersemangat. Tapi itulah ujian dia pula tak sihat. Ya, betul. So untuk share, semoga share cepat sembuh. And semoga semangat lagi buat konten, okay? Yes. InsyaAllah semoga share kuatkan semangat. And then korang stay tune untuk muzik video share nanti akan datang.
Bukan dah keluar raya dia. Belum keluar lagi. Tapi bila hari ni, yang ni mungkin akan keluar time ni. So kena support, kita kena support. betul. Kita kena support. Motivation terus maju jaya. Setiap dugaan pasti ada hikmah. Betul. Share. Amin. Dah selok untuk Thank you Rasela. My God, aku impressed dengan kata-kata diorang semua. Rasa macam dia kata-kata yang diorang cakap tu bukannya untuk aku sejak, tapi untuk semua kita orang. Dan aku nak netizen tahu bahawa sisi lain daripada talent-talent AI ni bukan saja diorang selfish untuk diri diorang tu naikkan partnership diorang, diri diorang. No, kita orang sangat help each other untuk how we want to like upkan kita punya diri, pop upkan kita punya diri, macam mana kita nak kekal konsisten. Kita orang tolong each other. Ada seorang yang tengah down, kita bantu ramai-ramai. Ada seorang yang tengah sedih, kita bantu ramai-ramai. Dan itu yang netizen kena tahu. Dan untuk netizen yang selalu melaga-lagakan kita orang yang berada dekat sini, kita orang yang tahu macam mana situasi dan dalaman dekat AI ni macam mana. So stop untuk berlagakan kita orang. Dan kita orang okey je, tak ada masalah. Okay? Sekarang ni aku mau pergi beli ubat untuk share. Tak pun belikan dia apa-apalah, sebab dia tengah sakit kan. Dia mungkin baik untuk kesihatan dia ke, untuk sakit dia tu. Bukan baik untuk sakit dia, untuk sembuhkan sakit dia. Ya Allah, apa yang aku cakap ini? Okay, jadi sebelum tu kayak mau sahur dulu. Ada Aina, ada Najlah, dan kita tengok siapa ada di sana. Let's go. Sementara ni kita sahur-sahur dulu sambil kita main korum. Okay? Bagus. Okay, aku nak belikan apa share. Ni banyak ubat-ubat ni. Fresh Care boleh. Fresh Care. Lepas tu aktif tentu. Aktifas. Mana bagus macam ini kan? Siap, budak anak orang kata okey. Oh, lepas tu cepat-cepat juga. Yoko. Oh ni. Boleh ambil satu ke be? Tak tahu. Dia jual spray. Dia jual satu box. Ya ke? Astaga. Oh ni. Aina aku nak tutup lagi. Orang tu nampak ke? Aku dengar lah bunyi yang mana. Bunyi almari. Apa lagi untuk jam makan-makan. Oh ni. Ni yang gula-gula kan? Apa? Candy. Ni? Herbs candy. Kulit itu ke share demam, bukannya kurap. Kau tiba-tiba nak kurapkan dia. Itu je kot. Itu je kan. Ni. Ni apa? Ini kapsul tongkat Ali. Kau nak apa? Kau nak bagi share tu bakar ke? Tongkat Ali. Tak ada vitamin di sini. Tu dah. Ada sudah. Banyak sudah Aina. Banyak sudah ni. Tu sangkut. Banyak aku mau apa tu? Cucuk di telinganya. I love your hair. So good. Where you guys from? Libya? Masya Allah. Can you say hi? I want banana. 2 banana. 3 banana. 4 banana. 5 banana. Yes, all of this. And I want to find more. Stop. Mau makan. Kenapa aku nak kentut deh?
Ya, aku rasa aku berak pun. Oh my god. Punah. Panjangnya. Dia memang panjang yang kerja. Kau ni macam-macam. Kenapa aku ni kentut terus? Anak. Kenapa si kentut ni? Ya Allah. Rumah hidup weh. Murahnya RM8. Wow. Dia ada bau. Buat apa ni? Kau nak belikan anu Untuk share. Ya, dia nulis-nulis kan? Bosan-bosan tak pernah boleh lah. Macam beli barang raya. Macam nak stok untuk open house. Ya. Ini untuk adik kesayangan. Misalnya dia sakit, mesti dia macam ada benda dia nak makan tapi tak boleh bergerak. So. Demam yang kita orang kena ni, dia jenis kalau berdiri pening gila. Kan? Ya. Tu aku fikir tu. Mesti macam sengsara gila dia. Jadi sekarang ni aku di tower rumah si Share. Aku mau tunggu dia turun sebab barang-barangnya sudah ready yang semalam kita beli tu. Baru aku hantar. Tunggu dia turun, ambil. Gitu je lah. Mungkin kita akan cerita sikit-sikit kan dengan dia dulu. Macam mana keadaannya, makin okey ke atau macam mana. Kita tengok nanti. Tunggu Share datang. Okey, kita dah Share sudah. Okey Share. Okey. Pucatnya kau. Masih apa yang kau rasa sekarang dengan badanmu? Panas ke apakah? Aku rasa panas tapi better lah dari semalam. Lepas tu aku rasa berat, faham? Ya kah? Berat kepala. Oh, kalau berdiri pening kah? Kalau berdiri pening, aku tak boleh berdiri lama-lama. Kau kena banyak makan minum-minum manis. That's why beberapa hari ni aku baring je. Ya, Lemas kan badan? lemas. Jadi ni barang-barangmu. Thank you, Daus. Welcome, aku mau bagi asing dulu mungkin sebab takut terlalu berat kau angkat. Banyaknya ni, kenapa? Okey, jap. Okey. Sebenarnya kan kalau kau tengok di sini si Aina dia belikan kau ini. Tak tahu. Dia bilang untuk kalau kau bosan-bosan kau boleh lukis-lukis hasil letak stiker apa semua. Okey, jap. Ini aku punya barang. This one kau punya. Aku bagi 3 tempat jadi senang. Sekejap. Yang berat-berat macam air di sini. Tengok aku berat. Aku beli sama dong Aina. Hah? Aku beli sama dong Aina. Ayah aku nak semalam dia pegang kamera. Oh. Bukan ini aku punya no. Oh, Ini gunting-gunting bulu hidungku. Sekejap. This one. Ada buah-buah. Di buah-buah ni obat ya. Astaga, banyaknya. Thank you, Daus. Welcome. Ini lah kau bawa. Kau boleh berat ke ya? Taklah juga mungkin. Boleh juga. Tak berat. Sekejap kot. Banyak orang wish-wish untuk kau yang tengah sakit, untuk bil balik semangatmu. Ada orang baik kata-kata lah, nanti kau boleh tengok. Dan yang paling penting lagi, ada ini bunga RM8 harganya. RM8. Cok kau hidup. Wangi. Wangi kan? Kenapa kau menangis? Hah? Tahu kenapa aku tiba-tiba rasa emosi? Emosi kenapa? Apa ni? Kau buat macam ni. Ya kah? Thank you. Before this tak ada orang begini kah? Tak ada juga. Aku macam kesian dekat kau. Kenapa? Tak lah sebab yalah aku sakit kan. Beberapa hari ni aku dah dapat ada dengan kau kan dekat office. Tiada lah apa. Okey jap lah. Oh, tak ada masalah. Aku bermalam di rumah Seri semalam sini. Kami shoot. Jadi dia bilang, biarlah bermalam jadi pagi nanti siang aku boleh pergi sini. Jangan seri-seri okey jap pun. Thank you. Susah saja. Astaga. Welcome. Nangis pula aku. Tengok campur kali aku rasa sekarang. Iya, emosimu bercampur baur betul. Ya. It's okay, tak apa. So, semoga cepat sembuh. Ambil balik semangatmu.
berapa lama pun kau tak apa. It's okay. Bagi dulu betul-betul sihat, baru kita buat konten yang banyak. Kita pulling berhabis. Okay? Bagi tenang-tenang dulu apa semua. Jadi it's okay. Aku nak mau push kau. Nanti kalau macam kau sudah siap, kau bagi tahu je. Okay? Thank you, Daus. Welcome. Good luck. Thank you. Okay. Kau ada apa-apa beritahu, jangan diam. Ya. Okay? Thank you, Daus. Okay. So mungkin itu sahaja konten aku hari ini. Untuk kali ini. So masih boleh kau buat outro? So ya, aku dah salah. Astagfirullahaladzim. Ya, so aku dah sebajo. Saya Sherina. Dah. Se. Lah. Bye bye.